Hey, what's up guys, Sophia. Welcome to my channel. Psst, psst, mwah. Okay guys. Aku tak nak tunjuk muka sebab aku tak make up. Okay, Syami, alhamdulillah diorang dah sampai dekat Brunei. Cik Syami, say hi. Ami. Ami. Hai. Bila masa aku video kau? Ihin tolong angkat kan tadi? Aku elok tengah tengok pemandangan Brunei ni. Ihin tolong angkat kan? Heboh ke? Tengok. Nombor aku ni? Aku minta Ihin. Mana kau dapat nombor aku? Aku tak pernah pun share nombor aku ke apa dengan kau. Aku minta Ihin. Kau nak apa? Aku sekarang bila dah masuk Brunei ni, rate aku dah lain. Aku dah main dolar. Alamak kau pun tukar duit berapa je pun. Pergi sana. Pergi sana pun sponsor. Alah, pergi sana pun sponsor. Tengok sikit view sana. Wah, tiba. Brunei bukan cakap Kedah, nampak? Okay dah lah. Fikir orang nak tengok sangat ke? Dekat sana fikir kisah sangat ke? Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. So lepas ni aku akan merindui kau 3 hari lah Mi. Nampak. Hati-hati kat sana Mimi. Okay. Jaga diri Mi, jangan injet ke apa Mi. Yang lain macam gampang sangat tu. Bye-bye Mi. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum, jaga diri baik-baik. Jumpa Ahad. Okay, bye. Jumpa Ahad Mi. Tak nak. Bye-bye. Bye-bye. Okay guys, kita pun dah video call Syami. So alhamdulillah diorang dah sampai dekat sana. Okay korang. So alhamdulillah diorang pun dah sampai kat sana. Sophie doakan untuk Syami dan untuk grup tim korang. Semoga korang berjaya. Semoga korang menang. Semoga semua urusan korang dipermudahkan. So guys, konten Sophie kali ni adalah intro Sophie. Memang Sophie nak tunjuk yang Syami dah sampai sana. But konten ni bukan habis sampai sini je. Konten ni akan sambung. Sophie akan sambung bersama Three Angels. Konten kita orang apa hari ni tanpa partnership kita orang. So, see you guys next. Okay guys, this is our outfit for today. Belakang. Lagi. So, korang mesti tak tahu yang kita orang nak pergi mana, betul tak? Excited? Mana aku nak bawa korang? Kita aja kan? Korang tak tahu lagi kan? Tahu. Ya, sebab aku yang live, aku yang drive. So, korang tak tahu aku nak bawa korang pergi mana. So, diorang pun tak tahu yang Sophia bawa diorang pergi mana. So, korang ikut je aku, okay? Sebab aku tahu kalau aku drive, korang akan tidur dalam kereta tu. Yes. Okay? So, korang ikut je. Tapi sebelum gerak ke tempat yang aku nak bawa korang tu, aku ada nak singgah KK sekejap cari barang. Sekejap je. Satu barang je. Ada barang yang aku nak tu beli untuk kita kat sana. Apa benda kau nak beli kat KK, ada apa tengok je lah nanti. So korang pun tak tahu nak pergi mana kan. Korang pun kena stay sampai habis kontennya. Okay, so jom. Apa yang melentik lagi. Guys, aku dah sampai KK. So aku nak keluar side. Mana nak ikat? Tak boleh. Kau nak apa? Aku nak snack. Snack apa kau nak? Aku nak air. Air apa? Air mineral. Alah, suruh orang keluar beli air mineral je pun. Kau nak air apa? Tak nak. Air mineral je lah. Geng-geng sihat. Okay. Kau nak air mineral je. Aku nak tengok. Aku nak mencari apa ni? Seletip. Sebenarnya si korang perlu ingat kenapa aku tercari-cari seletip. So, korang tahulah apa function seletip aku guna. Okay guys, aku dah pun jumpa seletip. So sekarang kita nak cari air. Mira tu acak-acak je nak air mineral. Aku tahulah dia suka air H
Dia suka air HL. Kita beli dah air HL kat brand Mirror. Share pula dia suka air. Ya, tak ada lah pula air share kat sini. Aduh. Tak ada, merajuk pula budak kecil tu. Sekejap dia cari je air dia. Ya, air dia tak ada lah. A few moments later. Yang pelik kan? Buat apa sedekah? Kenapa? Buat apa sedekah kan? Tengok dia belajar-belajar ke? Tadi minta air apa? Minta air apa Kak? Nak mineral. Ni HL. Akak kan suka HL. Air mineral tak ada. Sebab hari ni aku minum air manis. Korang pun kena minum air manis. Air es lemon tea. Dia tahu lah. Ya dong. Sumit je Sophie. Sekarang kan straw mana straw? Tak ada straw dah. Dah tanya dengan dah tanya dah. Dia cakap tak ada straw Kak. Dia cakap tak ada straw Kak. Tak ada. Dia nak minta pula ni guna. So guys, let's go to tempat yang Sophie nak bawa diorang tu. Tapi weh, tempat aku bawa korang ni atas highway, korang dah boleh nampak dah tempat tu sebenarnya. Wow. Hari nak arah. Selalu atas highway aku pergi dari cyber nak jauh-jauh nak bawa korang pergi RNA, tak payah kot. Tengoklah nanti tempat tu atas highway korang dah boleh nampak dia dekat situ daripada jauh. Nanti aku pun tunjuk dengan orang juga. Okay, so let's go. Apa benda ni? Tu lah aku nak bawa korang. Oh my goodness. I can't wait this. I can't wait. Skylarch. Really Sophie? Di masa bahwa kita dekat, sekali tawa terus lekat. Pagi teh tarik, malam lepas, semua masalah kita berdagelah. Langit kelabu pun rasa terang, kalau korang berdua ada kat rangka. 3 jiwa, satu irama, langkah tak sama tapi hal yang serupa. Okay guys. Kita orang dah sampai, korang tengok. So, aku nak bawa korang ni naik. Aku tak tahu benda tu nak cakap apa sebenarnya. Soalan tadi ni macam ni lah aku rasa. Ada tiap dalam beg. Nak kata go-kart tak go-kart kan? Nak kata go-kart dia bukan go-kart. Lebih kurang. Lebih macam go-kart. Tapi kat cable car tu boleh naik 3 orang boleh? Cable car, dia boleh naik 3 orang, 4 orang pun boleh. So, kita tengok apa yang ada kat sini. Kita boleh main semua ke? Oh tak, semua ni dia tak include sekali dengan harga tu. Tak, maksudnya harga tu dia kena beli tiket kat sini baru tiket kalau nak diimpang. Diimpang tiket sini, kalau kita tiket kita kat sana. Baliklah. Akulah seorang tua, seorang muda pun perangai lebih kat orang ni. Satu irama, langkah tak sama tapi hal yang serupa. Kau sedih, aku jadi pelipur lara. Dalam dunia ni, koranglah keluarga. So guys, kita orang dah beli tiket semua. Kita orang kena cari helmet. Tapi helmet ni kita kena cari yang sizing S. Kalau kepala korang besar, korang carilah M. Kita ada saya. Sanggul kita besar, Ni kita ada. bagi besar je lah. Masa ni kids. Ni kids Masa kita kena ambil L lah. Kita punya sanggul besar. Tapi hari tu aku pakai sanggul, aku pakai S. S. Oh ya ke? Oh, belah sana. Dia nampak makanan dia. Nampak macam kita Nama boleh tak? boleh. Tadi sebab cakap belakang kita dah lahir betul lah ya. Boleh. So, hari-hari tengok korang punya YouTube. Ya. Vlog ke? Kita tengah buat vlog. Oh ya ke? Hai. Okay. Kita betul-betul dah duduk. Adik pun kalau adik nak kata tak sampai. Sore-sore dah. Okey. Dapat ke? Kita orang kena pakai mic dulu. Pakai mic dulu. Kita orang kena pakai helmet dulu for our safety. Alright? Masalahnya ni SL aku tak tahu muat ke tidak. Kau muat ke? Kan? Muat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, muka Mira dah berpeluh. Alas eh. Macam dah mandi dah kat sini. Budak ni tak habis-habis nak makan. So sekarang ni korang nak masuk sini, korang memang kena beratur tau. Nampak? Hanyalah sebuah mimpi. Kembang-kembang.
Okay guys, now kita orang dah kat dalam. Sini ada kipas. Sering peluh aku. Ada kipas, so kita orang lega sikit kat sini. Mira punya peluh. Ada lagi. Tapi lega lah sikit. Aku belajar tak. Bukan tak? Dia makan. Tinggal satu je kan? Ngekek Ihin tak ada. Selamat dah jadi kakak ke mak dia. Ni ada seorang lagi. Stres. Bila lah nak makan? Selagi dia ada dalam AI ni, kita kena menjadi kakak dia juga. Sabarlah. Lagi sikit je. Mira. Sabar lagi sikit je. Lutut aku dah gegar-gegar dah ni. Aku gegar dah eh. 1 hour later. Okay guys, kita orang dah naik. Okay guys. Aku takut. Siapa aku takut? Okay, open the flash. Boleh. Wah. So kita orang pun dah naik guys. Tak nak tengok bawah. Sumpah aku takut. Aku nak terjun. Tengok kaki. Yeay, babe. Takut sumpah. Astaghfirullahaladzim. Open the flash, babe. Why? Apa pasal macam ni? Dia Sumpah aku tak nak tengok bawah. Dia lagi best sebenarnya. Kalau kita pergi pagi ke, lepas tu nampak sunset ke, pergi pagi dia nampak semua ni. Wah. Thank you, Pi. Thank you apa? Thank you sebab bawa jalan-jalan. Buat kecil ni. Thank you, Shopia. Aku sakit tak? Helmet jatuh. Ibu. Ihin. Gaya meh. Gatal ya. Ihin. Ihin pun tak fikir Mira pun. Ami. Sampai perkataan Ami je kan. Subhanallah. Dia dah seram. Itu apa? Anda. Okay guys, kita orang dah naik cable car tadi. Lagi satu step je. Satu step adalah kita orang naik kita orang punya ambil kita orang punya go-kart tu. Ya. Kurang go-kart lah kot Lebih kurang go-kart lah. Tak tahu nak cakap Oh my apa. God. Tengok matok lagi. Aku ni dah tua. Ya Allah. Hey. Guys, so kalau korang nak tahu apa function selotip aku ni, aku harap sangat abang ni kasih kita guna selotip tau. Okay, function selotip ni aku nak kita record naik benda ni letak dekat kaki. Maksudnya korang letak kat kaki korang lilit guna selotip. Maksudnya kat sini. Oh, sini. Sakit pinggang weh. Yelah berumur kan. Ya, dah tua. So itu function selotip ni. Tak ke tak? Itulah aku takut abang ni dia macam rushing, takut dia tak bagi kita. Perempuan ni ambil masa lama. Takut macam tu. So kita doa-doa lah abang ni kasih. Kalau kasih alhamdulillah. Aku ada idea. Okay. Dalam ramai-ramai ni, makeup kau paling cantik. And kau memang paling cantik. Oh, kejap lah mata sikit bang. Boleh tak nak ambil masa sikit? Aku tahulah Syam jauh Sebelah tapi ni dia nak terasa. macam ni. Ya, boleh buat dekat Brunei. Kau boleh buat dekat Rawang. Boleh. So guys, kita orang abang tu bagi tahu tak boleh pakai ni sebab tak tahu sebab apa. Diorang tak kasih. Tak adalah footage lah korang. Tak adalah footage kita orang record. Macam mana nak buat lah? Memang tak boleh. Memang tak boleh. Abang tadi. Sebab kalau kita orang guna benda ni, kita orang boleh rekod diri sendiri. Tapi kan, kalau kita orang naik ni, sebab kita orang pergi malam. Kalau nak guna video diorang sendiri, kamera diorang sendiri, gelap. So itulah, so tak boleh. So tak ada dah footage kita, itu je. So kita just create the moment. Enjoy je lah. Kita enjoy je, kita bertiga. Okay, so let's go. Tak ada rezeki. Jom. Let's go. Ini function dia guys adalah kita boleh scan dekat sini. Ada scan. So Mira scan kat sini. Tengok ada tak gambar kita dekat sini. Kalau ada, alhamdulillah Okay. Ni! Cute. Kita sakit. Macam ni kita nak ambil gambar ni? Bring. Tapi kena bayar. Berapa? Okay, I don't know. But kita Ni bring. aku rasa this one. Harga dia. Ni ada lagi. Kita boleh pilih. Ni. Ni tadi. Aku dah cakap dah aku pejam. Aku dah cakap dah pergi share dia takut. Aku dah cakap dah aku tak ready. Muka Mira macam excited. Ni video kita. Bukan, tak ada video kita.
Gambar. Pilih muka share. Muka share ke tak? Ni okey. So korang ni adalah gambar kita orang. Ini muka aku macam excited gila. Muka Mira nak. Aku macam ini dunia mak. Dunia mak. Mak rasa ni dunia mak. Last game kita orang adalah Boomerang. Korang tak tahu lagi boomerang macam mana kan? Ni boomerang. Takut. This one. Wait guys. Share lah ni makan dari yang jolok kau punya strawberry kat mulut aku tu. Dia punya gula melekat kat sini gila. Aku nak tekan. Aku nak tekan. So guys, ini adalah boomerang. Dia how it works macam ni. Dia akan berpusing sampai dia bergerak. Faham tak? Takut dia laju. So aku dah duduk tengah supaya aku jerit korang duduk buka. So ini adalah boomerang kena naik motor. Ya. Dah sampainya. I don't know which area. Kau sempat ke boleh ni tak? Boleh. Boleh kan sekarang tak? Boleh. Ini. Kita orang dah habis dah pemain game tadi. Easy lah. Tapi macam Tak takut pun. Kau yang paling banyak menjeritnya kan. So tapi kita orang still tak boleh rekod juga. It's okay lah. So kita orang nak tenangkan diri sebelum balik. Kita orang nak pergi Laliau kejap. So let's go. So dah settle dah kita orang punya. Orang Kita duduklah makan. nak duduk makan. Kita nak balik dulu. Okey boleh makan dalam kereta je. Makan dalam kereta je. Cepat sikit. Sekarang. Okey. Tapi kejap je lah. Tadi kita sampai 7 suku. Sekarang dah 9.45. Worth it lah 2 jam lebih kan. 2 jam lebih je kita orang kat sini. Tak lama. So boleh lah. Boleh lah untuk Tak ada weekend. suara weh. Tak ada suara. Si bukan Mira yang jerit. Sophie yang jerit tadi. Aku jerit sebab kau jerit. Aku takut tiba-tiba macam cari final destination pula. Apa-apa jadi atas Aku takut Aku bila fikir nampak benda tu. bawah tu. Tangkau. Lagi. Dia macam gini lagi. Siap angkat tangan lagi. Aku tak takut tapi sebabkan Mira aku jadi takut. Aku jadi overthinking terus sebabkan kau. Dah mengantuk pula dah. Aku masih bertenaga. Jom kita Let's pergi. go lah. Kita masuk kereta dulu. Kita pergi ni weh. Di mana? Oh ya, tak larang nak cucuk langit. Alhamdulillah. Lagi dengar pula. Duduk sebelah mic betul-betul. Yalah, kita orang dah tak larat dengan pening kepala ni. Okey, tak tu editor bau ni durian-durian sikit. Okay. Bawa petai sikit. Okay, let's go ke kereta. So hey guys, konten kita orang sampai sini je. Yeah. Korang have fun tak? Yes. Happy tak? Happy. Walaupun tak boleh record. Tapi yang happynya, okay, aku bagi feedback. Benda ni best. Worth it lah. Tapi tak boleh nak drive pula. Tak boleh nak record. Everything pun kau tak boleh nak record. So, kita tak boleh nak capture the moment. Kita betul. enjoy the activity tapi kita tak boleh nak capture the moment. Ya, Nak so share dengan korang. Itu yang jadikan boring macam tu tau. So mungkin konten ni akan nampak boring sikit sebab korang tak nampak apa yang kita orang buat. Tapi baik, it's okay. Sophie harap korang enjoy je layan konten ni daripada awal sampai ke akhir. So korang jangan lupa support, share, like dan subscribe sekali. Dan terima kasih untuk share dengan Mira sebab teman Sophie. Everything for me sorry. Me sorry. Everything for me, sorry. Sekali lagi. Okay. Kau nampak terkejut sangat. Everything for me sorry. Okay. So kita orang tak larat sebenarnya ni tau. Tak larat. Aku okey je. Aku orang ni jerit-jerit tadi. Salah ke kita je yang jerit kan? Tapi best lah sebab dapat orang kata spend time dengan kita kan jarang kan. Kita jarang sekarang. Betul. Tak lagi satu pun kita asyik busy dengan konten-konten yang konten dengan partner masing-masing. Bukan yang konten bertiga. Ada hikmah kot merasa. So kalau macam kita keep on dengan kamera, kita akan fokus kat konten. Bila tak ada dengan kamera, kita boleh spend time tengok gelagat masing-masing. Betul. Tak tengok lagi tadi share rempik. Tidak kita tak boleh nak fokus dia rempik jadi. Masa benda tu. Tadi dia rempik sepatutnya. Ya. Tak apa, Tapi tak insyaAllah. apalah. InsyaAllah rezeki kita lain hari. So sampai situ je konten Sophie kali ni. So bye-bye guys. See you next content. Kalau ada isteri, Pasti ada suami. Lepas semua masalah kita berdagelah. Langit kelabu pun rasa terang. Kalau korang berdua ada kat rangka.